Assalamualaikum dan selamat petang. Nah, saya sini ni perbagian badak Medi. Tu. Medi depan air goreng Pok Ya. Kucata goreng besok makan ya 3 ya saja. Di mana nak pakai puak bolehnya. Sini deh. Sini ni lepas tu. Seperti biasalah nasi, stiker perfume dan perfume. Dalam tu ada perfume, dalam dashboard ada perfume. Siap packing, yang ni siap packing tu cuma stiker tak tampal lagi. Kita tampal sambil kita di atas bagai kuih dengan nasi. Kita tampal sambil buat kerja. Mudah buat kerja. Tak perlu kata ada kata malas ke apa. Kata dia masuk. Audit dia nasi lagi. Perfume lagi. Kuih-muih lagi. Akut lagi. Jemput lagi. Behu lagi. Ni buat sendiri ni. Buat sendiri. Bukan kata upah orang ke apa semua. Buat sendiri. Jangan kata-kata malas ke apa semua. Mudah lah tengok. Kerja kuih lagi. Perfume lagi. Nasi lagi. So, yang mana kita dapatkan kuih-muih. Ni kedai nasi ni. Yes. Terbaik. So, kita meneruskan perjalanan kita. Dan seterusnya kita akan pergi ke Wakacek Batu 4. Di situ dia letak. Terima kasih kerana sudi tengok video ni. Dia ucapkan ribuan terima kasih dan semoga ada dimurah rezeki dan baik. Orang kata rajin bekerja kena usaha lebih. Untuk dapatkan ikan lebih kena usaha sikit lebih. Biar kita lebih segala-galanya daripada orang lain. Orang lain boleh buat, kita pun boleh buat. Jangan jadi malas, ya. Jangan jadi malas. Malas tu boleh tepi. Boleh lah malas tepi. Boleh malas tepi. Oh, jeng dah. Jatuh orang. Bokor-bokor dalam kereta. Inilah orang kata pekerjaan hari-hari. Duit masuk hari-hari. Nasi masuk. Kuih masuk. Angin masuk. Okey, terima kasih.